Di sebuah sekolah, ada seorang murid yang sering menjadi perhatian. Namanya Irfan. Namun perhatian itu bukan kerana kejayaannya, tetapi kerana kenakalannya. Ramai yang menganggap Irfan seorang murid bermasalah. Tiada siapa cuba memahami kehidupannya yang sebenar. Sekali lagi, Irfan dipersalahkan. Irfan lagi. Entahlah, tak pernah nak berubah. Irfan, benda apa ni? Cikgu, saya minta maaf. Saya tak tahu. Mungkin adik saya tersalah letak dalam beg. Apa pun alasan awak bawa barang ni ke sekolah, tetap melanggar peraturan. Walaupun cuba menjelaskan perkara sebenar, Irfan tetap menerima hukuman. Irfan masih tak datang lagi? Belum, cikgu. Sehari berlalu, kemudian 2 hari. Namun Irfan masih tidak hadir ke sekolah. Masing-masing membuat andaian tanpa mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Mungkin dia merajuk kot sebab kena denda. Ataupun memang dia saja nak protes sekolah. Tiada siapa menyangka bahawa lawatan itu bakal mengubah pandangan mereka terhadap Irfan buat selama-lamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu awak sakit? Ya, cikgu, dah nak dekat berapa minggu dah ni. Saya kena Di sebalik uruskan. kenakalannya, Irfan sebenarnya memikul tanggungjawab yang besar. Setiap hari, dia mengurus rumah, menjaga ibu yang sakit dan masih berusaha mengejar cita-citanya. Dia tidak pernah mengalah. Kita tersalah menilai Irfan. Dia sebenarnya sedang berjuang untuk ibunya. Seluruh warga sekolah berganding bahu membantu. Dengan sokongan dan kasih sayang, Irfan bangkit untuk berubah. Dia bukan sekadar murid biasa. Dia ialah adiwira yang sebenar. Jangan menilai seseorang melalui kesilapannya, kerana mungkin dia sedang berjuang dalam kisah yang kita tidak tahu.